Nak tahu tak apa beza kahwin menggunakan loan dengan kahwin menggunakan emas? Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Ramai orang muda bila nak kahwin terus buat pinjaman berpuluh ribu. Bila guna loan untuk kahwin, contoh personal loan, tuan-puan sebenarnya berhutang untuk sesuatu majlis yang bersifat sementara. Baru je kahwin, hutang pun dah bertimbun-timbun. Loan ni kalau tak terkawal, boleh stres. Setiap bulan, gaji habis untuk bayar hutang kahwin sahaja. Bergaduh suami isteri sebab duit. Dari nak bina rumah, terus jadi beban. Tapi berbeza bila tuan-puan kahwin dengan adanya simpanan emas. Bayangkan kalau sebelum kahwin, tuan-puan mula simpan emas sikit-sikit secara konsisten dalam akaun gap ni. Maksudnya, jika tuan-puan nak jadikan emas sebagai simpanan untuk tujuan majlis kahwin nanti, tiba masa sahaja nak buat majlis, jual sahaja emas yang tuan-puan ada, terus dapat dalam bentuk cash. Majlis pun tetap cantik. Tak perlu pun nak wedding of the year tapi hutang keliling pinggang. Contohnya, jika tuan-puan rancang nak kahwin lagi 3 tahun akan datang, dengan bajet kahwin sekitar 20k, sudah boleh kumpul emas sikit-sikit daripada sekarang. Kalau ikut harga emas hari ini, 20k bahagi dengan 487 dapat sekitar 41 gram emas. Harga emas sentiasa ada naik dan turun dalam jangka masa pendek, tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas akan sentiasa naik. 41 gram bahagi dengan 36 bulan lebih kurang dalam 1.13 gram sebulan. 1.13 kalikan dengan 487 untuk harga hari ini dapat sekitar RM550 sebulan. Simpan sekitar RM550 sebulan dalam bentuk emas. Boleh buat dengan pasangan jika tuan-puan dah ada calon, atau jika tuan-puan tak ada calon, boleh simpan secara perseorangan. Disiplinkan diri beli emas 1.13 gram setiap bulan di akaun emas gap tanpa melihat harga emas sama ada naik ataupun turun. Kahwin ni kita nak bina masa depan, bukan nak bina hutang kan? Bagi tuan-puan yang berminat untuk adakan simpanan emas sempena tuan-puan nak berkahwin, tuan-puan boleh sahaja rujuk di video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, ataupun tuan-puan boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.